Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton TV Aisyah. Jadi pada hari ini saya telah menjemput Dr. Ayuni daripada Kemaman. Jauh datang daripada Kemaman tu. Jadi kita akan membincangkan tentang kes jenayah di sekolah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputkan Dr. Ayuni. Selamat datang doktor. Sila duduk. Dunia sekarang ni memang banyak lah kes jenayah budak-budak sekolah remaja, budak sekolah rendah pun ada. Jadi saya nak tanya doktor, apa pendapat doktor tentang faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid di zaman sekolah ini membuatkan kes tersebut? Okey, pada pendapat saya, peningkatan kes-kes sebegini pada zaman ini ialah kerana mungkin pelajar-pelajar tersebut kurang menerima didikan yang penuh daripada ahli keluarga, dan mungkin mereka senang terpedaya ataupun terikut dengan kawan-kawan mereka. Contohlah, kawan mereka tu selalu berbuat masalah, jadi mereka akan mengambil perangai itu lalu akan jadikannya sebagai tabiat seharian. Okey, betul juga tu. Tapi kan kalau kita tahu faktor sahaja, macam mana kita nak bendung? Ke doktor ada idea-idea yang bernas daripada kepala otak doktor yang dapat menjadi pakar tu? Kami daripada bidang psikologi mengesyorkan untuk sekolah mengadakan program-program motivasi. Kerana dengan motivasi ni dapat meningkatkan keyakinan murid dan dapat mencerdaskan lagi otak murid supaya dia tidak fikir dah pasal buli-buli ni dan dapat meneruskan kehidupan dengan jayanya. Selain itu, kami juga mengesyorkan ibu bapa untuk menghantar ke bidang-bidang psikologi untuk mengitabalikkan dia punya mental dan kesihatan adik. Betul tu, sebab banyak sekarang ni keluar anak mak ayah ni tak nak hantar anak-anaknya yang sakit mental ni sebab kena bully ke, kemurungan ke, sebab dia orang takut kos. Tapi kan doktor, saya masih tak nampak lagi gambaran-gambaran yang mungkin terjadi ataupun bentuk-bentuknya. Jadi boleh tak doktor ceritakan kes yang doktor pernah tangani sebelum ni? Okey, antara pengalaman yang telah banyak saya dengar ni, contohnya ialah seorang ni nama dia Luqman. Luqman ni ialah mangsa bully. Kalau tengok-tengok ni, Luqman ni dia bersifat pendiam, pemalu. Jadi kalau dia pergi ke sekolah tu memang dia pergi seorang-seorang lah. Dia akan duduk terperak di dalam kelas. Kalau waktu rehat tu orang pergi rehat, dia duduk dalam kelas je, baca buku. Memang orang cakap macam pendiam lah. Jadi dia ni merupakan mangsa bully yang bagi saya macam teruk jugalah, sebab kes dia ni berlangsung sampai beberapa bulan lah. Jadi nak jadikan cerita, nama pembuli dia ni ialah Nik dan Amar. Jadi Nik ni dia orang yang kaya lah, dia anak datuk. Jadi Amar ni ialah dia punya pembantu untuk membuli si Luqman tu. Jadi mereka terjadi ni apabila Luqman ni dia terlanggar si Nik tu. Lepas tu Nik ni pun berdendam, lepas tu dia pun ajak si Amar tu pergi membuli si Luqman tu. Jadi Luqman pun mempunyai penyelesaian, dia memberitahu ibu bapa dia, dan ibu bapa dia tu bawa ke berjumpa dengan saya iaitu bidang psikologi, dan alhamdulillah sekarang Luqman dia dah sihat wafiat, dah pandai dah berdikari. Lepas tu dia dah berada yakin dah, sangat-sangat yakin lah sampai dia pergi ke luar negara dah sekarang. Okey, tu je. Wow, hebat juga Luqman. Di kesimpulannya kita semua pelajar ni ataupun murid, kita kenalah jaga diri dan juga elakkan daripada melakukan kes-kes ini seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Ayuni dari yang datang jauh daripada Terengganu ni. Itu sahaja daripada kami TV Aisyah. Jadi bak kata Ejen Ali, kita jaga kita. Selamat tinggal.